Berdasarkan tafsir Ibn Kathir dan riwayat Al-Bukhari, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi api Raja Namrud merupakan mukjizat agung yang disebut dalam surah Al-Anbiya. Ketika Nabi Ibrahim menegakkan kalimah tauhid, baginda dicampakkan ke dalam api besar oleh Raja Namrud dan tenteranya. Dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibn Kathir meriwayatkan bahawa malaikat Jibril datang menemui Ibrahim ketika baginda sedang dihalakan ke tempat pembakaran. Jibril bertanya, "Adakah kamu memerlukan pertolongan?" Ibrahim menjawab dengan keyakinan penuh, "Cukuplah Allah sebagai penolongku." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 69, "Wahai api, jadilah kamu sejuk dan keselamatan bagi Ibrahim." Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan bahawa api itu tidak hanya menjadi sejuk, tetapi berubah menjadi kebun yang menghijau. Nabi Ibrahim duduk dengan tenang di tengah-tengah api yang telah menjadi taman yang indah. Raja Namrud dan pengikutnya terkejut melihat mukjizat ini. Mereka menyaksikan bagaimana kuasa Allah mengatasi segala rancangan jahat mereka. Api yang sepatutnya membakar justru menjadi penyelamat bagi kekasih Allah. Kisah ini mengajarkan kita, keyakinan kepada Allah mengubah segala kemustahilan. Kebenaran akan sentiasa dilindunginya. Tekan subscribe untuk lebih banyak kisah mukjizat para nabi. Komen api jika kisah ini mengingatkan anda tentang keyakinan.